Wah, bersih pengguna kereta yang sebenar. So hari ni aku nak share sedikit lah. Tak ada apa-apa yang berat pun. Aku tengok kereta ni aku rasa puas hati. Owner pandai jaga kereta. So model dekat belakang aku ni adalah model F30 328i. Boleh tengok lah sendiri. Tak ada kesan-kesan minyak, tak ada kesan reput ke atau abuk-abuk pasir, daun-daun ke sumbat ke apa, tak ada. Owner pandai jaga kereta. Kita nampak orang appreciate barang dia sendiri. Kita pun puas hati. Nak buat kerja pun bersih, nak buat servis ke, nak recommend barang yang perlu repair pun puas hati. Aku bukan nak cerita bab tu. Benda yang aku nak cerita adalah cara penjagaan barang wear and tear dan juga maintenance kereta. Sedikit info, untuk kereta ni mileage dia dah 100 lebih. Selalu kalau model F30 ni dalam 100 lebih ni pipe dah reput, engine ada leaking, ada masalah spark plug ke coil plug. Tapi abang ni alhamdulillah dia pakai kereta tak ada apa-apa isu lagi kereta dia. Bila kita jaga servis maintenance dan juga pertukaran barang wear and tear sebelum rosak adalah satu tindakan yang betul. Dia ada dua. Satu maintenance bila sampai waktu dia, satu lagi adalah preventive maintenance. Bila ikut mileage dah sampai 10,000 ataupun ikut pada minyak lah, fully, semi ataupun mineral, sampai mileage dia baru buat servis. Kalau untuk part-parts yang wear and tear, contohlah bahagian suspension. Suspension kalau sebelah je yang masalah, akan datang sebelah juga pun akan masalah juga. Contohnya exober lah, belah kanan dah leaking, belah kiri pun akan datang mesti akan outnya. Tak nak rosakkan suspension yang lain, lower arm ke, stabilizer link, so kita tukar siap-siap dulu exober tu. Itulah yang saya maksudkan preventive maintenance. Sebelum jadi masalah pada kereta, kita buat preventive maintenance dulu. Hari ni aku cuma nak share info je lah. Kalau kita nak jaga kereta, apa yang kita perlu tahu. Basic, minyak engine, minyak gearbox, air filter, cabin filter, spark plug, aircon service, coolant, minyak brake, itu benda yang basic. Yang lain tu untuk wear and tear, contohnya adalah tayar kita perlu ambil tahu, bateri bila last kita tukar. Itu adalah list yang aku bagi tahulah, barang yang basic perlu buat checking. Untuk korang kat luar sana, tak nak pening kepala masa akan datang nanti, kita buat awal-awal, jaga daripada awal. Kalau korang nak buat servis untuk kereta konti dan JDM, boleh rujuk kami di Tasmati Automotive Seksyen 15 Shah Alam.